Kana ya'rifu fid dunya, yang dia pernah kenal di dalam dunia itu. Wa sallama alaihi, dia beri salam atas kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Illa arafahu, melainkan mayat itu kenal siapa yang datang. Kalau yang datang dia tak kenal, maka mayat tak kenal. Siapa pula datang kubur aku ni? Dan Nabi tambah belakang, wa radda alaihi salam, dan mayat roh itu menjawab salam kita. Jadi bila kita beri salam, dia dengar tak? Dalilnya dia jawab, okey? Tapi bila dia jawab, kita dengar tak? Tak. Itu yang Nabi kata dalam peristiwa perang Badar. Nabi bercakap dengan mayat. Sahabat tengok, ya Rasulullah, mayat nak pecah perut dah, nak keluar mata dah, 4 hari dah busuk dah. Mana dengar? Nabi kata, innakum asma'u minkum. Mereka lebih dengar daripada kamu. Ni. Mayat jawab sahabat, radda alaihi salam. Roh jawab, waalaikumsalam. Lama tak mari anak aku kubur aku. Kita beri salam, dia dengar. Dia jawab salam, kita tak dengar. Siapa lebih kuat pendengaran? Mayat. Lagi. Dia lebih kuat dari kita. Kenapa Allah tak bagi kita dengar mayat jawab salam? Sebab apa? Sebab kalau kita dengar, jadi 2 mayat. Faham lagi? Faham tak? Tak ada orang lagi kubur lagi. Daripada 1 kubur jadi 2 kubur. Meninggal terus. Jadi adakah dia tahu kita ni lagu mana, kita macam mana, anak dia macam mana? Wallahu a'lam. Tidak dijelaskan dalam hadis. Jadi benda tu kalau Allah nak jadikan liman yasya, mungkin boleh je, mudah bagi Allah Taala. Faham? Kita hanya menceritakan alam gaib sekadar nas yang datang saja. Yang lebih pada itu kita tak tambah. Ini bukan masalah fiqh. Ini bab alam gaib. Kita perlukan hadis dan ayat Quran. Tapi kalau Allah nak jadikan boleh datang dan sebagainya. Lepas tu ramai orang salah faham. Bila mati ayah letak atas katil. Bila dah pergi ke kubur, katil tu seminggu tak simpan. Duduk dalam rumah. Ramai orang. Kata, mak awak masuk. Jangan awak masuk. Bapa, katil kau. Orang malam ni nak katil, ayahmu balik malam karang. Jadi zombie kapur pisang. Wow. Tak lagi. Bodoh mereka. Mana balik? Nas mana kau ayahmu balik? Tapi kalau Allah nak jadikan roh tu datang melihat rumah, itu mudah bagi Allah.